Rupanya umur Wahid Senario genap 50 tahun. Dari kecil membesar dengan senario, cepat betul masa berlalu kan? Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Miss Bara TV, Kisah Artis Malaysia. Wahid Senario atau nama sebenarnya ialah Abdul Wahid bin Muhammad, dilahirkan pada 5 Oktober 1975 dan berasal dari Ipoh, Perak. Wahid mula dikenali sebagai pelawak dan pelakon selepas menyertai kumpulan senario, kumpulan lawak paling ikonik tanah air yang mencipta fenomena besar pada era 1990-an hingga 2000. Dengan lawak spontan, wajah bersahaja dan gaya tersendiri, Wahid berjaya mencuri hati jutaan penonton di seluruh Malaysia. Lebih membanggakan, pada tahun 2024, Wahid bersama kumpulan senario memenangi kategori artis komedi popular di Anugerah Bintang Popular Berita Harian ke-36. Pencapaian ini membuktikan bahawa legasi senario masih kekal relevan dan disayangi hingga ke hari ini. Dalam kehidupan berkeluarga, Wahid telah mendirikan rumah tangga dengan Lily Suryati Abdul Wahab pada 2 Februari 2002. Cantik betul isteri Wahid ni kan? Tahun ni pun dah genap 23 tahun usia perkahwinan mereka. Pasangan ini dikurniakan 3 orang anak lelaki, iaitu Muhammad Waiz, Muhammad Wazif dan Muhammad Ramadan. Anak sulung mereka, Muhammad Waiz, baru saja tamat pengajian dan bergraduasi dari UiTM pada 6 September 2025. Manakala anak kedua Wahid, Muhammad Wazif, kini sedang melanjutkan pengajian dalam diploma sukan di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI sejak Januari 2023. Anak bongsu Wahid, Muhammad Ramadan, pula dilahirkan pada 31 Ogos 2008 dan tahun ini berusia 17 tahun, masih bersekolah. Semoga Wahid Senario dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik, terus sukses dalam kerjaya dan perniagaan, serta sentiasa dilindungi dan dirahmati bersama keluarga tersayang. Oh ya, dengan harga tak sampai RM10, korang boleh miliki mini vacuum ni untuk sedut pasir, debu atau sampah dalam kereta. Senang cerita, vacuum ni kecil, ringan dan mudah digunakan. Bukan di dalam kereta, tapi kat penjuru dinding rumah pun boleh. Masa Min beli dulu pun tak sangka kuat juga sedutannya. Memang puas hati. Tengok review pun ramai yang suka. Kalau korang berminat dengan mini vacuum yang sesuai untuk kereta ni, Min dah tag produk ni dekat video. Jadi itu dia sedikit pengenalan tentang Wahid Senario dan keluarganya. Kalau korang suka video ni, jangan lupa like, share dan komen. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye.